Industri filem Malaysia memang perlukanlah filem-filem sebegini. Jagat ni menunjukkan realiti kehidupan pada masa itu, tanpa filter. Satu testimonial yang menceritakan tentang bagaimana sesebuah environment itu mampu mempengaruhi jiwa seseorang. Filem ni memang dekat di hati aku, dan power dia, walaupun dah sedekat, dia tidak pernah pudar lagi. Filem macam ni, dia buat kita berfikir selepas kita tonton filem ni. Hey, what is up my good people? Okay, pada beberapa hari yang lepas, aku ada menonton rerun ataupun tayangan semula filem Jagat sempena anniversary 10 tahun filem ni yang keluar pada tahun 2010, dan juga sempena filem sequelnya yang akan keluar pada tahun ni juga, iaitu filem Macai dan juga filem berjudul Blues. Dan selepas aku menonton filem ni, ini pertama kali aku tonton filem Jagat ni, sebab waktu pertama kali keluar dulu aku tak berkesempatan nak tonton kat wayang. Lepas tu dia ada keluar dekat Netflix. Waktu tu pun aku tak ada rasa macam nak tengok filem ni, tapi lepas direkomend oleh ramai kawan-kawan aku yang minat filem, so aku rasa macam satu kerugian lah bila aku tak sempat nak tonton dekat Netflix kan. Lepas tu dah nak cari dah tak jumpa. Tapi akhirnya bila dikeluar rerun tayangan semula ni, aku cuba merebut peluang ni, dan finally yes, lepas menonton filem ni aku rasakan memang industri filem Malaysia memang perlukanlah filem-filem sebegini. Kenapa aku cakap macam ni? Sebab first, sebuah filem yang bagus macam filem Jagat ni, dia adalah sebuah filem yang memberikan kita satu awareness ataupun membuatkan kita berfikir. So bagi aku, memang kadang-kadang kita nak filem yang macam kita tak perlu nak berfikir sangat, filem yang tak perlu membuatkan kita rasa macam terbeban dengan apa yang mesej dia nak sampaikan. Tapi bukanlah bermaksud filem yang buat kita berfikir ni adalah filem yang waktu tonton tu kita kena fikir. Tak. Tapi filem macam ni, dia buat kita berfikir selepas kita tonton filem ni. Tu yang menariknya, sebab membuatkan kita rasa macam tersentak dan tersedar dengan apa yang terjadi dalam filem ni, iaitu tentang komuniti India di sebuah estate, dan lebih-lebih lagi filem ni dia memfokuskan pada seorang watak kanak-kanak, Apoy, yang dilakonkan oleh Harvin Raj. Dan kanak-kanak ini membesar dengan melihat keadaan sekeliling dia di mana ayah dia kena bekerja keras, pakcik dia terlibat dengan gangster, pakcik dia seorang lagi terlibat dengan dadah. So dia macam satu testimonial yang menceritakan tentang bagaimana sesebuah environment itu mampu mempengaruhi jiwa seseorang. Dan jiwa tu adalah jiwa kanak-kanak tu lah, iaitu apa yang ada dalam filem ni. Apa yang bestnya lagi dalam filem ni, benda kedua yang aku suka dalam filem ni adalah setiap cerita yang disampaikan, setiap mesej dan juga setiap lakonan disertakan dengan frame-frame dan shot-shot yang cukup puitis. Aku boleh katakan daripada sudut technical, maybe filem ni nampak a bit taklah semahal mana ke apa kan. Tapi cinematographer Senthil Kumaran dan juga director Sanjay Perumal ni, dia pandai bermain dengan shot-shot. So filem yang dengan bajet yang rendah pun mampu nampak mahal dengan kemampuan director dan juga cinematographer yang sangat-sangat visionary dan revolutionary macam ni. That's why aku katakan filem macam ni walaupun drama, tapi dia sesuai untuk dibawa ke pawagam sebabkan visualnya yang cukup cantik. Dan satu lagi, dia tambah pula dengan lakonan daripada Harvin Raj yang melakukan watak Apoy, budak-budak tu, dan juga Mexico ataupun Dorai dalam ni, pakcik kepada Apoy yang dilakonkan oleh Jibril Rajula. Dua-dua ni memang dia punya immersive lakonan dia tu membuatkan kau rasa macam kau memang hidup dekat dalam filem ni. Kau menonton sendiri sebuah drama yang memang hidup. Cuma ni lah, kalau aku nak komen sikit, benda ni aku macam nak nitpick sikit, bukan masalah filem ke apa ke, tapi decision producer ataupun filmmaker untuk filem ni, untuk tayangan semula ni, sebab aku dengar kata untuk tayangan semula ni dia ada potong sikit, dia ada cut sikit, ada macam edit semula lah untuk cerita ni. So bila dia edit semula, aku rasa macam aku nampak, walaupun aku tak pernah tengok yang original cut, tapi aku dapat rasa macam ada beberapa babak suntingan tu macam a bit choppy. Dia macam a bit rasa macam tak synchronize dengan sequence antara babak ke babak tau. Dan filem ni pun sekejap je, 1 jam 15 minit. Aku rasa original cut dia 1 jam 30 minit kot. Sekarang dah jadi macam 1 jam 15 minit. So dia terlalu pendek sampai kita tak boleh nak beremosi bersama dengan watak-watak yang ada dekat dalam filem ni, sebab tak sempat nak tu terus macam dia cut. So tu
permasalahan rerun ataupun tayangan semula untuk filem ni lah. But overall, aku suka gila filem ni. Aku tak sabar nak tunggu sequel dia iaitu Macai dan juga Blues. Dan aku boleh bagi filem ini rating sebanyak 9.5/10 bintang. Hai, nama saya Suresh dan saya baru saja menonton filem Jagat yang asalnya keluar pada tahun 2015. Arahan Sanjay Kumar Perumal yang bagi aku antara filem yang penting dalam sejarah sinema Malaysia. Filem ini di-release semula pada tahun ini sempena 2 filem baru dia yang akan keluar, iaitu filem Macai yang akan keluar pada bulan November nanti dan filem Blues yang akan keluar bulan Disember. Okay, saya first tengok Jagat ni 10 tahun lepas dan sampai sekarang dia masih lagi, saya ingat masih lagi fresh sebab saya dibesarkan dengan kawan-kawan yang sama macam main character filem ni, iaitu Apoy. Sebab mereka ni kurang peluang lah macam aku. So, ada yang terjebak dalam jenayah, masuk geng dan sebagainya. Ada yang dah masuk jail dan hilang masa depan. Ada yang dah tak ada dengan kita. So, filem ni memang dekat di hati aku. Dan power dia, walaupun dah sedekat, dia tidak pernah pudar lagi. So, okay, just to give you some context, Jagat ni is set in the early 90s, which is I think it's satu fasa yang kritikal lah pada komuniti India pada masa tu. Sebab dia generasi pekerja estate yang ditinggalkan sebab estate orang yang pegang estate tu semua menjual estate diorang, dan orang yang kerja kat estate tu terpaksa pindah ke bandar. Lepas tu diorang tak dapat education, tak ada skill set, jadi diorang terpaksa hidup dalam keadaan miskin lah. So diorang hidup dalam setinggan, kerja gaji minimum. Lepas tu diketepikan arus pembangunan Malaysia lah pada masa tu. So Jagat ni menunjukkan realiti kehidupan pada masa itu tanpa filter. You get to see the different sides of the Indian community in that situation. Ada yang kerja honest macam ayah pada watak utama, Apoy. And we also see his brothers yang terlibat dalam sisi gelap, iaitu join gangs, terlibat dalam dadah dan sebagainya. Reaksi satu ayat, Jagat ini dia memang padat. Dia adalah sebuah filem yang marah, dia sebuah filem yang lantang. Sanjay Kumar Perumal ni betul-betul luahkan rasa kecewa dia dan kemarahan komuniti India. Memang sesuai lah sebab ini filem Tamil Malaysia yang pertama yang berani tackle subjek ini, dan memang sepatutnya lah kena jerit sekuat hati lah. Top 3 likes. Okay, yang pertama, walaupun ada kekasaran dari segi teknikal, semangat Sanjay itu memang ambitious lah. Sanjay bukan saja ada mata yang unik untuk visual dan shot composition, tapi dia berani cuba untuk cover benda-benda yang expensive, ya, walaupun budget dan sokongan dia tak banyak. So I have a lot of respect for that. Kedua, penulisan dia. Dialog dia, walaupun delivery dialog dia, sebab they're not really professional actors there. I can say that the actors are passable. They're good enough. Tapi dialog dia memang tajam. Ada line-line yang bagus. Kalau polish lagi sikit, I think it would have been even better. Ketiga, yang aku suka sangat pasal filem ini adalah music score dia. Daripada Kamal Sabran dari Space Gambus Experiment. Memang luar biasa. Dia gabung riff rock dengan instrumental traditional India. Lepas tu dia bagi filem ni sebuah nyawa lah yang lain. Okay, nak cakap pasal hit. Kalau ada kelemahan, memang ada kelemahan sebab dari segi budget dia kan. Dia memang rough around the edges. Tapi untuk release kali ini, saya tak berapa suka adalah filem tu kena edit down. Dan potongan dia aku rasa tak smooth. Lepas tu pacing dia jadi off. And menurut orang yang
geng-geng basketball yang lain yang pergi menonton filem ni kat premiere, Sanjay actually said that dia memotong filem ni sebab dia lebih accessible pada mass audience. Tapi bagi aku, should have left it as it is lah. It feels a bit more rougher than it should have been. Okay, itu sajalah. Dari segi dia tak meruntuhkan kekuatan filem ini, tapi I think it would have been better to be left as it was. Rating dan harapan. Okay, aku bagi Jagat ni 8/10. Dia sebuah coming of age story yang jujur. Dia menunjukkan macam mana faktor luaran yang boleh tolak seseorang untuk memilih jalan yang salah. Orang bukan nak jadi kriminal sebab suka-suka, tapi bila peluang sempit, support tak ada, realitinya memang akan jadi begitu. Dan Jagat ni berjaya translate benda itu dengan penuh perasaan. Harapan saya untuk Sanjay Kumar Perumal's next movies iaitu Machai dan Blues, aku harap Sanjay terus kekalkan roh yang sama, membuat filem yang berani, raw, mewakili suara komuniti India dengan kejujuran. Sebab saya percaya dia seorang yang ambitious dan itu yang buat aku respect dia, dan apa saja projek yang dia akan buat selepas ini, saya pasti akan support. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.